jujur kaku, tangismu jujur, kau cukup sempurna. Seperti kini kita berpeluh, kau masih selembut dulu. Good luck, sahabat pendulku. Thank you. Walaupun ku terbakar, namun tetap setia di sampingmu seumur hidupku. Jangan kau ragui. Okey, saya dah. Selamat datang. Ya. Inilah ofis saya. Masa? Jom saya kenalkan dengan staf. Okey, Anam. Kenalkan Cik Adam. Hai, Adam. PE bos. Okey. Okey, ini Cik Adam. Hai, Syukri. Adam. Syukri, Suzana. Dan yang terakhir sekali ni, Harun. Adam. Cik Harun. Okey, ini kerja baru kita. Selamat datang. Terima kasih. Okey, jom. Ke sini. Dan ini bilik Cik Adam. Bilik saya? Macam mana, okey? Okey. Okey sangat. Cik Asfah. Kalau boleh tak payah nak bercik-cik dengan saya, panggil Adam. Boleh? Tak apa. Saya tak beza-bezakan semua staf saya. Saya anggap dia orang ni macam kawan je. Senang sikit nak bekerja sama kan? Betul. Lagi satu, Cik Asfah. Saya harap saya diterima bekerja ni disebabkan saya punya kelayakan, bukan disebabkan daripada recommendation daripada siapa-siapa. Daripada siapa? Aisyah? Tak payah risaulah. Lagipun saya memang ada hak untuk menilai pekerja saya. Okey, bilik saya sebelah ni je. Sebelah ni? Kalau ada apa-apa, jumpa saya lah. Okay. Saya nak keluar sekejap. Okey. Okey, by the way, welcome to the company. Thank you. Alright. Thank you. Ya ke abang? Dia cakap macam tu ke? Betul. Abang pun tak sangka dia tanya soalan macam tu. Apa lagi? Terkejutlah dia. Tapi memang betul kan? Abang tak ambil dia just because of me. Adik, apa yang dia cakap, business is business. Tak ada kroni dalam syarikat ni, okey? Lagipun, company kita kan tengah cari pelika grafik. Kedatangan dan kelayakan dia memang tepat pada waktunya. Alhamdulillah lah kan macam tu. Tapi abang janji tau, abang kena jaga dia betul-betul. Abang kena beri dia tunjuk ajar semua tau. Hai. Adik abang ni lain macam je. Ada apa-apa ke ni? Abang, kan adik dah cakap berkali-kali. Adik cuma anggap dia sebagai kawan je. Cuma nak tolong dia je. Okeylah. You take care, jangan balik lambat sangat. Ingat, walaupun daddy tak ada kat sini, abang akan sentiasa tengok adik. Yes, bos. Jangan risau adik balik awal, okey? Okeylah abang, dah lambat ni. See you later. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
ni saja yang saya nak tukar. Jadi yang part ni saja yang saya nak cekkan. Awak beritahu diorang sebelum diorang buat ke just apa-apa ni. Okey. Itu je dah. Itu je. Terima kasih. Fokusnya. Awak. Kenapa awak? Awak relax, saya tak bawa siapa-siapa daripada pejabat agama Islam. Tak. Awak apa kat sini? Tada! Nah, lunch. Jom kita makan? Saya tengah kerja. Awak. Cuba tengok. Pukul 1. Tak payah nak kerja sangat. Lepas pandang. Awak lah buat saya tiba-tiba dekat sebelah. Salah saya pula. Saya datang sini dengan niat ikhlas tau untuk isi perut awak yang kosong tu sejak dari pagi tadi kan? Dari pagi tadi? Mana awak tahu saya tak breakfast lagi? Jangan bagi tahu orang. Saya ni Wonder Woman sebenarnya. Awak, saya tahulah awak baru mula kerja, nak kena fokus. Tapi awak janganlah leka, tak jaga kesihatan, tak makan apa semua. Okey, macam ni. Apa kata, awak tahu dulu kat sini, makanan ni. Saya siapkan kerja saya sikit je lagi, nanti saya makan. Nanti kalau nak pergi mana-mana, pergi dulu, nanti saya makan. Saya datang sini, belikan awak makan, lepas tu awak halau saya. Bukanlah. Saya tak kisah, saya nak makan awak juga. Cepat. Awak, saya punya... Tak. Kenapa ni? Jasfar, saya dah suruh saya. Ni Adam. Saya sebenarnya datang sini sebab nak jumpa dengan Cik Aswar. Jumpa? Tak apa, nanti kita bincang. Adam, saya pergi pejabat dengan Cik Aswar dulu. Okey, saya sambung. Baik. Jarun? Cik Adam. Tak balik lagi? Mana balik? Asal Jarun tak balik? Ni lah, saya tengah punga-pungakan Nobel-Nobel ni. Besok kita ada display dekat tapak promosi kita. Inilah novelis terbaru keluaran syarikat kita. Cik Adam mesti kenal dengan Cik Asyar kan? Kenal. Tapi saya tak tahu pula novel dia terbitan syarikat ni. Jadi mesti Cik Adam tak pernah tengok kat kita punya arkib. Kat dalam tu penuh dengan buku-buku dia. Kiranya dia ni novelis kesayangan syarikat ni lah ni. Cik Aisyah? Lebih dari tu. Cik Aisyah ni anak perempuan Tuan Zaidi. Bos syarikat kita ni, Cik Asfar tu, abang dia lah. Okey, saya mengaku saya salah. Saya memang bohong, tapi awak tahu kan itu bukan niat saya. Jadi selama ni awak simpati je lah dengan saya, kan? Saya tahu ego awak tu tinggi. Awak takkan terima bantuan daripada saya macam tu je. Jadi awak ambil keputusan untuk main-main je dengan saya? Saya tak ada pernah ada niat untuk mempermainkan awak. Awak tahu tak macam mana saya rasa? Awak tahu tak saya rasa macam mana? Dengan awak, dengan Asfar? Salah ke saya? Berdosa ke saya? Saya cuma tak nak tengok awak hidup dalam keadaan tertekan sebab saya tahu awak banyak masalah. Masalah saya, urusan saya. Sampai hati awak cakap gitu dengan saya. Selama ni saya bantu awak. Hati saya ikhlas. Awak, dengar sini. Mulai hari ni, jangan campur urusan saya. Meski ku hadiahkan kau pedih, namun engkau teguh menunggu lamunanmu menjadi nyata. Kau bangkit semula. Awak pasti dengan keputusan awak ni? Itu pilihan saya, Jaswar. Awak takkan menyesal? Awak baru je kerja kat sini, tak sampai pun 2 minggu. Kalau ikut undang-undang, tak salah kalau kami tak bayar gaji awak. Tak apa, saya faham. Jaswar tahu apa Jaswar buat. Saya ikut je keputusan Jaswar. Okey.
Kalau itu keputusan awak, saya... Tak boleh. Saya tak setuju. Adam tak boleh berhenti kerja selagi tak siapkan cover buku saya. Betul baru. Asfar cakap, budak tu rajin, kreatif. Macam tu baguslah. Bila dah ada proyek grafik baru, cepatlah sikit produktiviti kita. Yelah, sekurang-kurangnya Asu tak adalah seorang-seorang buat kan. Selama ni pun, dia cari pekerja pun susah. Sekarang dah ada orang tolong dia, senanglah sikit. Tak adalah dia pening kepala. Dah tanggungjawab dia, biarlah dia fikirkan. Ada As beritahu you, budak mana yang dia ambil? Kawan adik. Maksud dia, budak yang adik sedang kawan tu? Awak tak sepatutnya sekat saya punya keputusan tadi. Suka hati saya lah. Saya ni ada hak sebab saya pun majikan awak juga. Apa yang awak nak sebenarnya ni? Ha? Saya nak kawan saya balik. Kawan yang temankan saya, buat saya ketawa, hiburkan saya. Bukan semua kerja awak selama ni. Awak yang hiburkan. Sebenarnya awak suka kan kawan dengan saya? Cuma sebab ego awak tu besar sangat awak nafikan. Awak hipokrit. Saya tak kisahlah awak nak panggil saya hipokrit ke, munafik ke, apa ke. Sekarang ni awak kena ikut kehendak saya. Suka ke tidak, apa pun keputusan awak kena stay. Ini satu keputusan atau satu tindakan yang dipaksa? Daddy, ini fail pelantikan jawatan dan ianya penting. Kenapa dia? Tak ada orang lain ke yang lebih layak daripada dia? Kita memang ada ke interview dan mereka datang tak menepati syarat. Dan tiba-tiba muncul Adam. Are you kidding me? Dalam ramai-ramai calon tak ada seorang pun yang sehebat Adam? Huh? Ya, memang. Lagipun, production kita meningkat sebab adanya dia. Dia memang kerja laju. Daddy macam tak suka dia je. Sebab dia tengah bercinta dengan adik. Dan As tahu tu kan. Jadi tak mau adik paksa As sebab itu. Daddy jangan salah sangka dia orang tu berkawan je. Tak ada apa-apa pun. Lagipun Adam tu tak tahu yang adik ahli keluarga kita. Tak tahu. Okay. We'll see. Thank you. Let me go back to work. Thank you, Daddy. Jojo, aku nak kau buat kerja keras sikit. Kopi. Sedapnya. Main macam tu je. Kenapa? Tak boleh ke? Bukankah memang tugas Raja Hati Bogor macam awak untuk hancurkan air untuk puteri yang cantik macam saya ni? Dah, tak boleh kopi. Nah. Ya. I'm sorry. Awak duduk dulu. Saya ambil kain lap. Sekejap. Sorry. Ni. Oh, jap. Ya, awak je yang buat. Sorry. Kita budak awak. Awak tak apa-apa kan? Okay, right?
Tapi nasib baik tak melacur. Kalau curung panas lah juga. Takkanlah pasal perkara ni tambah marah awak tu. Kalau yang pertama tak settle, kita buat yang kedua dah. Yang pertama tu memanglah saya plan, tapi yang kedua ni kan tak sengaja. Saya nak cakap jangan marah, tapi saya suka tengok marah. Cute. Macam budak-budak. Inilah hasil lah. Sorry, apa tadi? Awak gurau ke? Oh, tak. Apa-apalah. Awak gurau ke, tak ke. Tapi yang penting sekarang ni saya nak awak jadi kawan saya balik. Friends. Hai sayang. Sayang, untuk you. Adam, Saya Izwan. Tunang Aisyah. ada. Sila, duduk. Sayang. Apa masalah you? Adam. Assalamualaikum. Awak. Adam. Waalaikumsalam. Saya tahulah pintu pagar rumah saya tak macam pintu pagar rumah awak. Buruk, tak payah nak berbual kan. Ada apa? Siapa yang suruh awak balik waktu office hours? Siapa yang benarkan? Saya call Aisyah lah. Kenapa saya nak kena minta izin awak juga ke? Awak tolonglah jangan macam ni. Dengarlah saya dulu. Ni semua salah faham je. Saya dah berkali-kali dah kena tipu dengan awak. Jadi saya ada satu soalan. Awak ni perempuan jenis apa Memang saya pernah bertunang, tapi dah lama dah putus. Jadi saya rasa tak perlu yang saya nak beritahu awak. Cuma tadi saya tak faham kenapa Izwan... Tak apa. Awak tak apa. Tak apalah, tak payah cerita. Saya pun tak nak ambil tahu. Sekarang ni saya dah tak kisah dah sama ada awak dah pernah kahwin ke, pernah bertunang ke. Awak dengarlah dulu. Saya cuma perlu awak faham je. Tu je. Okey. Awak, saya rasa sekarang ni saya dah tak perlukan awak lagi dah. Sebagai kawan ke, sebagai apa? Sebagai apa-apa je lah awak. Apa-apa je lah. Tak apalah, awak pergilah dekat tunang awak tu, korang selesaikanlah masalah korang. Awak tak payah datang sini susah-susah cari saya dah. Okey? Assalamualaikum. Awak dengarlah dulu. Janganlah macam ni. Awak, saya tak pernah berniat. Saya tak pernah niat nak sahabatan kita. Selamat hari jadi sayang. Sayang, this is specially for you. Happy birthday to you, Ade. Hey, cheer up. Hey. Happy birthday. I love you. Senyumlah sikit. Okay, this one. Sayang, hadiah ni daripada Daddy you, Umi you, Abang you.
This is from me. Okey, kebetulan semua dah ada. Daddy nak buat satu pengumuman penting. Daddy akan nikahkan adik dengan Izwan awal bulan depan. Apa yang Daddy buat ni? This is my life, Daddy. You have no right to make this kind of decisions for me. Daddy buat yang terbaik untuk adik. Dan tak ada lelaki yang sesuai untuk adik kecuali Izwan. Daddy dah buta ke, Daddy? Sayang, Liz. Saya akan buat apa saja untuk you. I akan jaga you all the time. Kau diam. Engkau tak tahu macam mana nak jaga maruah aku. Kau ni syaitan yang bertopeng kat manusia, tahu tak? Mind your words, adik. Jangan kurang hajar. Daddy dah buat keputusan. Adik tetap menikah dengan Izwan. No compromise. You're making a huge mistake. Let her be. Biar dia fikir buruk dan baik dalam setiap keputusannya. Dah patah hati, ada hati lagi nak datang kerja. Ni pasal kerja bukan pasal hati. Kau sedang bermain hati dengan tunang orang. Kau sedar tak? Macam ni lah aku minta maaf. Kalau kau marah ke kau apa ke sebab sebelum ni aku tak tahu pula dah tunang. Senangnya kau nak minta maaf kan? Kau dah goda dia. Kau nak belah macam tu je. Habis tu kau nak suruh aku buat apa? Aku dengan Aisyah bukan ada apa-apa. Kau ambil balik lah tunang kau tu. Kau ni pekak ke? Kau tak faham bahasa lah. Kau tu tak, Aisyah tu bencikan aku disebabkan kau. Macam ni. Kalau kau betul-betul cinta dengan dia, kenapa kau nak marah dengan aku? Kau ni mulut kau ni kurang ajar kan? Patutlah Didi Aisyah benci sangat dengan kau. Aku minta tangga. Kau dengar sini. Kau jangan main-main dengan aku. Kalau aku nak, sekelip mata je aku boleh hancurkan hidup kau. Izwan! Apa ni? Sayang. Sayang. Lepas lah. You nak apa dengan lelaki sengkit macam tu, sayang? Walaupun dia tak sesenang mana, tapi saya lagi senang dengan dia dari awak. Sayang. Sayang, I tahu you tak boleh lari daripada I kan? Sebab you tak boleh keluar daripada kepompong diri you. Kau nak cabar aku? Kau serius nak cabar aku? Fine. Daddy nak sebab berkaitan yang grand untuk anak perempuan Daddy. Okey, Daddy. Senarai-senarai jemputan. PA Daddy nanti dah. Daddy. Adik, ada apa ni? Izwan, engkau pun ada? I have something to tell you. Selama ni Daddy, Abang, Mami asyik tertanya-tanya kan? Kenapa Aisyah tak nak kahwin dengan lelaki pilihan Daddy yang terbaik sangat ni kan? Aisyah, benda ni kita boleh bincang You dulu. shut up. Tell me, Aisyah. What is it? Adik takkan dan tak nak kahwin dengan lelaki yang pernah nak rosakkan adik sebelum nikah. Itulah sebabnya adik benci sangat dengan dia. Kalau dia berani nak cemarkan nama adik,
dia tak akan teragak-agak nak jual adik nanti, adik. I said it. Adik. Apa masalah kau ni? Aku siap. Masuk dalam bilik saya. Uncle tak sangka Izwan sanggup buat macam ni. How dare you! Uncle Wan minta maaf, Uncle. Uncle, masa tu Wan... Uncle betul-betul berharap agar Izwan dapat jaga Aisyah. Ternyata Izwan langsung tak boleh diharap. Uncle, tolong, Uncle. Wan janji benda ni takkan berulang lagi. Please, bagi Wan satu je lagi peluang. Kalau aku terima kau sekalipun, tak mungkin Aisyah akan maafkan kau. Sekarang kau keluar. Uncle, tapi Uncle... Keluar. Kalau tak nak aku repot dan tahan kau, lebih baik kau pergi. Hati ini bukan untuk kau permainkan. Jiwa ini bukan untuk kau persendakan. Tapi seandainya dirimu ikhlas, maka milikilah aku. Adam, boleh tak kalau kita jumpa jap? Boleh. Ada benda saya nak bincang. Boleh. Duk. Ada apa je, Sah? Ni, pertama saya nak minta maaf lah sebab kacau Cik Dan nak balik kan. Tak apa. Kedua, pasal Aisyah. Sebelum Cik Asfar cakap apa-apa, saya nak beritahu yang saya dengan Aisyah memang tak ada apa-apa hubungan. Jadi jangan Cik Asfar ingat saya rampas dia baru tunang lah pula. Tak ada. Sebenarnya Aisyah dah lama berpisah sebelum Adam kenal dia lagi. Itulah saya pun tak tahu apa punca diorang berpisah. Tapi apa yang pentingnya sekarang ni diorang dah tak bersama. Okey. Jadi Cik Asfar bagi tahu saya kenapa sebab saya bukan boyfriend dia. Tak adalah. Saya cuma boleh baca muka dia. Dia buat semua ni pun untuk Adam. Takkan Adam tak dapat rasa. Minta maaf Cik Asfar, saya... Adam, bukan senang nak cari perempuan yang sanggup bersusah payah demi kita. Nak lagi zaman sekarang ni. Zaman materialistik. Cik Asfar, saya tak nafikan yang memang selama ni dia banyak tolong saya. Tapi dia tak pernah harapkan balasan. Saya cuma minta awak faham dia. Itu pun dah cukup bermakna bagi dia. Adam, boleh tak kalau awak jangan lukakan hati dia lagi? Saya tak nak tengok dia bersedih. Kenapa pula tiba-tiba aku hilang kata-kata ni?
Hai, please. Jangan paksa diri, kau tak boleh. Jadi boleh tangguh kan, tak pergi mana pun. Awak buat apa kat sini? Setahu saya, awak cakap awak tak nak kawan dengan perempuan yang macam saya kan? Tak nak tengok muka saya apa tu semua. Manusia boleh berubah kan awak? Ya, macam pendirian saya lah. Pada awak boleh adjust. Kalau macam tu, maknanya awak lelaki yang tak ada pendirian lah. Awak, saya tahu awak marahkan saya lagi. Saya minta maaf, okey? Saya minta maaf sangat-sangat. Kalau dalam diri awak tu masih lagi ada perasaan kasih pada saya, sudi tak kalau awak maafkan saya? Perasan? Sejak bila pula saya kasih ke awak? Tak ada. Okey, awak, tapi saya datang ni betul-betul ikhlas awak. Saya nak minta maaf dengan awak. Awak ingat kemaafan saya ni murah ke? Macam tu je cakap minta maaf je dah. Maaf saya ni mahal tau. Mampu kau nak bayar? Kalau dari segi material tak mampu awak. Bisa ikhlas. Okey. Saya boleh maafkan awak. Tapi dengan satu syarat. Apa dia? Awak kena habiskan kata-kata ni. Tak kala hati berdetik... ... Tak kala hati berdetik. Sambung. Saya bagi awak masa 1 jam sahaja. Mula? Seandainya cinta ini bisa membahagiakan, pastinya dunia ini akan ku miliki. Walau ku tidak mampu untuk meluahkan harapan cintaku ada di hatimu, seharusnya aku dapat diberi peluang. Awak dah dapat dah. Tak kala hati berdetik. No. Not yet. Awak ingat senang-senang ke saya nak maafkan awak? Awak kena lafazkan kata-kata tu pada 4 wanita pertama yang lalu depan awak dekat sini. 4 wanita? Awak tak nak dengar apa-apa yang saya nak cakap ni? Yelah, awak kena bagi tahu dulu lah. Tapi awak kena lafazkan dengan penuh kesungguhan. Tak boleh mengilat. 4 orang? Dekat sini? Dekat sini. Cik, kejap. Tak kala hati berdetik, kau adalah pilihan Tuhan buatku. Hah? Gila awak ni. Kejap. Tak kala hati berdetik, kau adalah pilihan Tuhan untukku. Tak ada kerja lain ke? Kak. Tak kala hati berdetik, kau pilihan Tuhan untukku. Abang, tolong. Ada orang nak ngorak saya. Kejap. Tak kala hati berdetik, kau adalah pilihan Tuhan buatku. Ada 4 respons untuk kata-kata yang sama. Itulah maknanya hidup. So, apa yang awak kata pada mereka-mereka tu? Ayah. Lah, cakap je lah. Saya janji, saya tak akan bagi apa-apa respon.
Tak kalah hati berdetik. Kau adalah pilihan Tuhan untukku. Terpancar sudah cahaya cintamu, menusuk terus ke hatiku. Sekejap Oh, mana handphone ni? Tu. Hello. Awak pastikan dapat maklumat tu? Ya, nanti saya beritahu Adam. Terima kasih. Maklumat apa? Pasal adik awak. Lepas tu? Dia cakap, dia kasi kita tahu tempat dia kat mana. Aha. Jadi kita jumpa je lah. Betul tak? Kalau ikut alamat, betul. Awak, saya tahu awak nervous kan? Sebab pertama kali nak jumpa adik awak semula. Tahu, takut pun ada. Sebab sebelum ni semua hampa je. Naluri awak kata apa? Ni ada. Kalau macam tu, jom kita selesaikan. Jom. Saya rasa awak ni dah salah orang. Saya tak pernah kenal dengan Zainab. Dan saya tak pernah pun ambil anak angkat. You kenal tak siapa I? Papa I orang kaya Bahazin tau. Dah beberapa hari saya perhatikan dia mengintip. Cik, saya tak buat apa. Saya lalu je, Cik. Jadi Naas pecat dia. Saat kau yakinnya rasa kabur bayangku, hakikat yang benar tenggelam, buta indah pendinding jalan. Meski ku hadiahkan kau pedih, namun engkau teguh menunggu. Lamunanmu menjadi nyata, kau bangkit semula.